Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2, saya Nur Aisyah Umairah bersama saya Dan saya Puan Cingin. Kami akan membentangkan tugasan bagi kursus SJHK 3193 Persejarahan Malaysia. Baik, dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan topik perbandingan persejarahan Malaysia dari perspektif penulisan kolonial dan sentrik Malaysia. Okey, fokus utama kami ialah untuk melihat bagaimana kedua-dua perspektif ini berbeza dari segi sumber dan kaedah pensejarahan, pandangan terhadap masyarakat tempatan, naratif sejarah dan penekanan isu serta implikasi terhadap identiti dan kesedaran sejarah. Baik, melalui perbandingan ini, kita dapat memahami bagaimana cara sejarah ditulis boleh mempengaruhi pembentukan identiti dan jati diri bangsa Malaysia. Baiklah, untuk bahagian pengenalan ini, saya akan terangkan dahulu maksud persejarahan Malaysia dan mengapa ia penting untuk kita fahami. Secara umum, persejarahan Malaysia merujuk kepada cara sejarah tanah Melayu atau Malaysia ditulis, ditafsir dan disampaikan oleh sejarawan daripada pelbagai latar belakang. Ia bukan sekadar mencatat peristiwa tetapi juga menunjukkan bagaimana sejarah difahami dan siapa yang diberi suara dalam proses penulisan tersebut. Dalam konteks penjajahan, terdapat dua perspektif utama yang membentuk cara sejarah Malaysia digambarkan. Pertama ialah penulisan sentrik Eropah atau Europe-centric, iaitu penulisan yang berpusat pada pandangan, nilai dan kepentingan Barat. Kedua ialah penulisan sentrik Malaysia atau Malaysia-centric yang menumpukan kepada pengalaman, sumber dan pandangan tempatan. Perbandingan antara kedua-dua perspektif ini amat penting kerana ia menentukan siapa yang dianggap penting, apa yang dijadikan fokus sejarah dan bagaimana identiti bangsa serta sejarah Malaysia dibentuk. Melalui perbentangan ini, kita akan banding dua aliran pensejarahan ini. Baiklah, seperti mana yang telah dijelaskan oleh kawan pembentang saya tadi, secara ringkasnya, persejarahan ini bermaksud cara sejarah itu ditulis dan ditafsirkan oleh sejarawan. Dalam konteks Malaysia, cara sejarah kita ditulis banyak dipengaruhi oleh dua sudut utama, iaitu sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Di mana sentrik Eropah ni lebih berfokus kepada pandangan penjajah, manakala sentrik Malaysia ni berkaitan dengan pandangan masyarakat dan pengalaman mereka. Bagi memahami perubahan ini, kita boleh lihat melalui garisan masa perkembangan pensejarahan di Malaysia. Baiklah, saya akan terangkan secara ringkas berkaitan garis masa pensejarahan Malaysia yang bermula dengan era kolonial yang bermula pada tahun 1800 sehingga 1940-an. Di mana peringkat awalnya, sejarah tanah Melayu ni banyak ditulis oleh pegawai British seperti R.O. Winstead dan juga Frank Swettenham. Sumber utama mereka untuk menulis sejarah Melayu ialah arsip penjajah dan laporan rasmi kerajaan kolonial. Tujuan penulisan ini sebenarnya untuk mewajarkan penjajahan dan menonjolkan kononnya Barat ini datang sebagai penyelamat. Ataupun kononnya kemajuan Barat ni membawa manfaat kepada tanah Melayu. Dalam penulisan mereka, masyarakat tempatan ni sering digambarkan dengan imej yang mundur dan pasif, seolah-olah mereka memerlukan bimbingan penjajah untuk menjadi lebih maju. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sentrik Eropah ni juga bukan sekadar memfokuskan kepada penjajah, tapi ia juga bersifat naratif tuan, iaitu master narrative yang mendakwa bahawa kehadiran British ni sebagai misi menyelamatkan, iaitu civilizing mission, iaitu misi menyelamatkan. Hal ini boleh disokong dengan contoh tokoh tempatan seperti Haji Abdul Rahman Limbong yang menentang cukai British di Terengganu. Dalam penulisan kolonial ni, beliau dilabel sebagai penderhaka ataupun penjenayah, bukannya sebagai pejuang yang mempertahankan hak-hak rakyat. Ini adalah contoh yang jelas bagaimana istilah digunakan untuk menjustifikasikan kekuasaan British.
Dalam penulisan mereka juga, ia lebih berfokuskan kepada tokoh British, di mana penulisan sentrik Eropah juga sering berlebihan untuk memuji sumbangan dan kepintaran tokoh British seperti Stamford Raffles dan Hugh Clifford. Di mana sejarah yang ditulis seolah-olah mengatakan bahawa sebelum kedatangan mereka, tanah Melayu ni tidak mempunyai pentadbiran yang teratur. Sedangkan manuskrip Melayu yang ada jelas menunjukkan sistem undang-undang di tanah Melayu ni merupakan kerajaan yang canggih di bawah Kesultanan Melayu. Okey, baiklah. Saya akan teruskan lagi dengan era yang seterusnya, iaitu era nasionalisme awal pada tahun 50 hingga 70-an, di mana selepas Perang Dunia Kedua, muncullah seorang sejarawan tempatan iaitu Buyung Adil yang mula menulis semula sejarah daripada perspektif orang Melayu. Mereka menggunakan sumber tempatan seperti hikayat, batu bersurat dan salah silah. Fokusnya lebih kepada perjuangan kemerdekaan serta warisan Melayu Islam sebagai asas identiti bangsa. Dalam aspek ini juga, tindakan dekolonisasi intelektual berlaku di mana pendekatan sentrik Malaysia yang muncul kuat pada era nasionalisme. Ia merupakan tindakan dekolonisasi intelektual iaitu usaha untuk membebaskan fikiran kita daripada kerangka penjajah. Matlamat utama adalah untuk mengembalikan agensi ataupun kuasa bertindak kepada masyarakat tempatan. Ia berhujah bahawa rakyat tempatan ni pelaku aktif dalam sejarah mereka sendiri, bukannya pasif dan hanya menunggu arahan penjajah. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, iaitu Buyung Adil sebagai seorang pelopor sejarah, beliau dan rakan-rakan sejarawan tempatan telah menulis buku teks yang digunakan oleh sekolah-sekolah Melayu pada era 1950-an, di mana mereka menekankan naratif perjuangan nasionalis dan menonjolkan keagungan Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang sejarah negara. Ianya berbeza berbanding dengan naratif kolonial yang meletakkan British di tengah-tengah. Baiklah, saya akan teruskan lagi ke garis masa yang seterusnya, iaitu era pembinaan identiti nasional, iaitu pada tahun 80-an sehingga tahun 2000. Pada era ini, penulisan sejarah menjadi lebih ilmiah dan kritikal. Sebagai contohnya, Nik Hassan Suhaimi dan Huk Hakim yang memperluaskan kajian sejarah kepada aspek politik, sosial dan budaya. Institusi seperti Arkib Negara, muzium dan universiti juga memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan lagi kajian sejarah kebangsaan di negara kita. Baiklah, untuk garis masa yang terakhir iaitu era pasca kolonial dan dekolonial yang bermula pada tahun 2010 sehingga kini, di mana kini pendekatan pensejarahan Malaysia lebih inklusif dan pelbagai suara. Kajian tidak lagi terbatas kepada Melayu, tapi merangkumi kaum bukan Melayu, Sabah Sarawak dan juga orang asli. Kaedah baru juga digunakan, termasuklah sejarah lisan, simbol budaya dan media moden seperti filem dan blog. Tujuan ini adalah untuk membina kesedaran bahawa sejarah Malaysia ni ialah milik bersama rakyat, bukan semata-mata naratif penjajah. Baiklah, itu sahaja untuk pada bahagian garis masa. Kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 2.0, iaitu berkaitan sumber dan kaedah pensejarahan. Di mana untuk pensejarahan Malaysia, antara sumber yang digunakan, contohnya bagi penulisan sentrik Eropah, sejarawan kolonial bergantung kepada dokumen rasmi British seperti laporan pentadbiran mereka di Tanah Melayu, telegram dan surat menyurat residen. Sumber ini kelihatan ilmiah tetapi sebenarnya penuh dengan bias, iaitu berat sebelah kerana ia menggambarkan orang tempatan ni sebagai tidak bertamadun dan memerlukan penjajahan untuk lebih maju. Sebaliknya, dalam pendekatan sentrik Malaysia pula, sejarawan menggunakan sumber alternatif seperti manuskrip Melayu, hikayat, batu bersurat, adat dan juga tradisi lisan. Mereka juga mengiktiraf bahan budaya seperti seni bina, batu nisan dan motif Islam sebagai sumber sejarah. Sebagai contohnya, kajian bertajuk Revitalizing Traditional Malay Cultural Identity based on early Muslim gravestones in Penang Island.
Ini menunjukkan batu nisan yang boleh juga menjadi sumber penting bagi memahami sejarah awal Islam di Malaysia. Selain itu, temu bual dan sejarah lisan juga digunakan untuk merakam suara masyarakat yang selama ini diabaikan oleh sejarah kolonial. Baiklah, untuk aspek yang seterusnya iaitu kaedah tafsiran, di mana untuk kaedah kolonial iaitu Eurocentrik, ia membaca dokumen secara literal tanpa mempertikaikan niat penjajah. Namun, kaedah sentrik Malaysia pula menggunakan pendekatan kritikal dan reading against the grain, iaitu membaca balik dokumen kolonial untuk mencari maksud yang tersirat. Pendekatan dekolonial pula cuba untuk mendedahkan bagaimana kuasa penjajahan itu membentuk cara kita memahami masa lalu. Sejarah juga dipersembahkan melalui filem dan media sosial. Kita dapat lihat daripada penerbitan filem Mat Kilau yang menjadi sensasi di bidang penerbitan filem, di mana ia menggambarkan kebangkitan pahlawan yang boleh dianggap sebagai satu bentuk historiofotik yang menceritakan sejarah melalui visual. Sebelum tu, saya nak terangkan dulu sedikit sebanyak tentang readings against the grain yang disebut tadi, di mana yang bermaksud membaca melawan arus. Untuk menghuraikan lebih lanjut tentang istilah ini, sejarawan sentrik Malaysia tidak lagi menerima sahaja apa yang tertulis dalam laporan Residen British. Sebaliknya, mereka bertanya, mengapa Residen ini menulis begini? Siapa yang mendapat manfaat daripada laporan ini? Apa yang diceritakan? Apa yang tidak diceritakan? Dengan cara ni, maklumat yang dulunya kelihatan seperti fakta objektif, ia dianalisis untuk mendedahkan niat tersirat penjajah tersebut dan ideologi yang dibawa. Selain itu, saya ingin juga utamakan tentang kepentingan sejarah lisan untuk merekod sejarah daripada pandangan masyarakat tempatan, di mana penggunaan sejarah lisan adalah penting kerana ia merupakan salah satu cara untuk mendapatkan semula suara-suara yang dibisukan dalam arsip kolonial. Contohnya suara wanita, petani, pekerja lombong dan pejuang-pejuang anti penjajah yang tidak meninggalkan sebarang dokumen rasmi. Berlakunya pendekatan baharu ni, ia mungkin nampak bagus. Namun begitu, pendekatan baharu ni juga mempunyai cabarannya. Mungkin sebahagian sumber tu tidak lengkap atau telah hilang, manakala arsip kolonial pula disimpan di luar negara. Selain itu, wujud risiko iaitu membina mitos nasional jika sejarah itu menggunakan konsep romanticism tanpa ada analisis kritikal. Ini dapat meningkatkan risiko mitos nasional. Ia merupakan salah satu risiko utama yang perlu kita elakkan dalam pendekatan sentrik Malaysia yang terlalu menekankan romantik. Sejarah nasionalisme ni terlalu fokus kepada perjuangan Melayu Islam secara eksklusif, boleh mengabaikan peranan penting etnik lain seperti sumbangan masyarakat Cina dan India dalam aspek ekonomi dan gerakan kemerdekaan. Oleh itu, persejarahan moden perlu seimbang dan realistik, di mana ia melibatkan pelbagai kaum untuk mencapai objektif sentrik Malaysia yang sebenar, iaitu membina sejarah Malaysia yang menyeluruh. Baiklah, dalam bahagian ini, saya akan membentangkan tentang pandangan terhadap masyarakat tempatan dalam pensejarahan Malaysia. Fokusnya ialah bagaimana pandangan ini berbeza antara penulisan sentrik Eropah yang ditulis semasa zaman kolonial dengan penulisan sentrik Malaysia yang lahir selepas kemerdekaan. Perbandingan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa sejarah bukan sekadar fakta tetapi juga tafsiran. Ia mencerminkan bagaimana bangsa kita difahami sama ada sebagai bangsa yang lemah atau bangsa yang berdaulat. Kalau kita lihat dari segi pandangan umum, penulisan sentrik Eropah menggambarkan masyarakat Melayu sebagai bangsa yang malas, pasif dan tidak berdaya maju. Pandangan ini dapat dilihat dalam karya Richard Olaf Winstead dan Franz Swistenham yang sering menulis bahawa orang Melayu memerlukan bimbingan British untuk mencapai kemajuan. Sebaliknya, dalam penulisan sentrik Malaysia, masyarakat tempatan digambarkan dengan lebih positif. Sejarawan seperti Buyo Adil menonjolkan bahawa
bangsa Melayu sebagai masyarakat yang berdaulat, beradab dan rajin bekerja. Mereka telah lama memiliki struktur sosial yang tersusun, pemerintahan berhierarki, serta nilai tolong-menolong yang menjadi teras kehidupan. Dari segi implikasi sejarah, penulisan kolonial sebenarnya berfungsi untuk mewajarkan penjajahan sebagai usaha memodernkan tanah Melayu. Dengan menggambarkan masyarakat tempatan sebagai lemah, British dapat menunjukkan kononnya mereka datang untuk membawa tamadun, keamanan dan kemajuan. Namun, penulisan sentrik Malaysia membawa implikasi sebaliknya. Ia berusaha memulihkan maruah bangsa dengan menegaskan bahawa kemajuan dan ketamadunan telah wujud sebelum kedatangan penjajah. Sejarah tempatan dilihat sebagai hasil kebijaksanaan masyarakat sendiri, bukan sebagai produk penjajahan. Kalau kita lihat dari asas penulisan kolonial berteraskan pandangan luar dan bersifat etnosentrik barat. Ia menilai masyarakat Melayu menggunakan ukuran nilai Eropah tanpa memahami budaya dan sistem tempatan. Manakala penulisan sentrik Malaysia berasaskan konteks tempatan dengan menekankan unsur adab, agama Islam dan nilai gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Contohnya, sejarawan seperti Nik Hasan Suhaimi dan Muhammad Yusof Hashim telah menulis semula sejarah awal tanah Melayu untuk menunjukkan bahawa tamadun tempatan seperti Melaka dan Kedah II sudah memiliki undang-undang, diplomasi dan sistem ekonomi tersendiri. Daripada perbandingan ini, kita dapat lihat bahawa penulisan kolonial cuba membentuk perspektif bahawa bangsa Eropah lebih unggul, manakala masyarakat Melayu memerlukan bimbingan. Sebaliknya, penulisan tempatan telah membetulkan semula naratif itu dengan menegaskan bahawa masyarakat Melayu sebenarnya memiliki keupayaan dan identiti tersendiri. Perbezaan pandangan ini juga menggambarkan bahawa peralihan kuasa penulisan sejarah daripada sejarah sebagai alat penjajahan kepada sejarah sebagai alat pembinaan bangsa yang menjadikan kita bukan sekadar objek yang diceritakan tetapi merupakan subjek yang menulis sejarah sendiri. Secara rumusnya, pandangan terhadap masyarakat tempatan dalam pensejarahan Malaysia memperlihatkan dua tafsiran yang berbeza. Peralihan ini sangat penting kerana ia bukan sahaja mengubah cara kita melihat sejarah tetapi juga mengukuhkan semangat nasionalisme dan keyakinan terhadap keupayaan bangsa sendiri. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Muhammad Yusof Hashim, sejarah bangsa yang benar ialah sejarah yang ditulis oleh bangsanya sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada naratif sejarah. Naratif merujuk kepada cara sesuatu sejarah diceritakan atau dibentuk untuk menunjukkan siapa yang dianggap penting dan apa yang dijadikan titik permulaan sesuatu peristiwa. Dalam penulisan sentrik Eropah, naratif sejarah sering bermula dengan kedatangan kuasa barat, khususnya Portugis, Belanda dan British. Pandangan ini meletakkan penjajahan sebagai permulaan kepada kemajuan tanah Melayu. Contohnya, gaya Richard Olaf Winstead dalam A History of Malaya menonjolkan bahawa sistem pentadbiran moden, pendidikan formal dan ekonomi pasaran hanya muncul selepas pelibatan British. Naratif ini secara tidak langsung menghapuskan peranan masyarakat tempatan dalam membentukkan tamadun mereka sendiri, seolah-olah bangsa Melayu tidak mempunyai sejarah sebelum penjajahan. Implikasinya, pandangan ini mewujudkan persepsi bahawa kemajuan datang dari luar dan masyarakat peribumi hanya penerima. Sebaliknya, penulisan sentrik Malaysia berusaha membetulkan semula naratif sejarah yang berat sebelah itu. Sejarawan tempatan seperti Buyung Adil dan Nik Hasan Suhaimi Nik Abdullah Rahman menekankan bahawa sejarah Malaysia harus dilihat dari akar tamadun tempatan
seperti Kesultanan Melayu Melaka, Kedah Tua dan Sriwijaya yang telah mempunyai sistem undang-undang, ekonomi dan diplomasi yang tersusun. Naratif ini menolak idea bahawa kemajuan hanya berlaku selepas campur tangan Barat. Sebaliknya, menegaskan bahawa tamadun Melayu sudah matang dan berdaulat jauh sebelum penjajahan. Melalui penulisan ini, nilai seperti maruah bangsa, jati diri dan kesinambungan sejarah dikembalikan sebagai teras utama dalam pensejarahan Malaysia. Akhir sekali, kita lihat dari segi penekanan isu dalam kedua-dua bentuk pensejarahan. Dalam penulisan sentrik Eropah, isu yang ditekankan banyak berkait dengan kelemahan sistem pemerintahan tradisional Melayu. British yang digambarkan sebagai penyelamat yang memperkenalkan undang-undang, pendidikan moden dan pentadbiran rasional bagi menggantikan apa yang dianggap sebagai sistem lama yang tidak efisien. Sebagai contoh, Winston sering menulis bahawa sistem Kesultanan Melayu tidak mampu mentadbir negeri dengan baik kerana bergantung pada adab dan kuasa peribadi Sultan. Maka, melalui naratif ini, penjajahan dijustifikasikan sebagai langkah membawa kemajuan dan kestabilan kepada tanah Melayu. Sebaliknya, dalam penulisan sentrik Malaysia, fokus isu beralih kepada pembangunan identiti nasionalisme dan pemulihan maruah sejarah tempatan. Sejarawan tempatan menekankan bahawa penjajahan sebenarnya menyebabkan eksploitasi sumber, kehilangan kedaulatan dan penghakisan nilai tradisi. Contohnya, karya Muhammad Yusof Hashim dan Koh-Kai Lim menyorot bagaimana sejarah perlu difahami dari sudut kepentingan rakyat dan nilai kemanusiaan, bukan hanya dari perspektif pentadbiran kolonial. Penekanan ini membawa kesedaran bahawa sejarah Malaysia bukan sekadar kisah campur tangan asing, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan jati diri dan kedaulatan bangsa. Secara tuntas, kedua-dua perspektif ini membentuk cara kita memahami sejarah Malaysia. Penulisan kolonial banyak mengutamakan kuasa penjajah dan melihat tempatan sebagai paksib, manakala penulisan sentrik Malaysia menegaskan semula keupayaan bangsa sendiri dalam membina tamadun. Perbezaan ini penting kerana ia menentukan suara siapa yang diangkat dalam naratif sejarah negara kita. Terima kasih Kuah. Saya akan teruskan lagi perbincangan kita dengan subtopik yang seterusnya berkaitan dengan implikasi terhadap identiti dan kesedaran sejarah. Yang pertama, kita dapat lihat implikasinya kepada pembentukan identiti bangsa. Di mana dalam penulisan kolonial ini, identiti Melayu sering digambarkan dengan lemah dan pasif. Sedangkan dalam persejarahan sentrik Malaysia, Islam dan adat diiktiraf sebagai asas pemerintahan jati diri bangsa. Kini, identiti nasional juga turut menjadi satu asas pembinaan jati diri bangsa dan merangkumi semua kaum, termasuklah Sabah, Sarawak dan orang asli. Contohnya, penulisan oleh Asmah Haji Omar yang menekankan pentingnya bahasa dan naratif pribumi dalam memahami sejarah bangsa Malaysia yang sebenar. Untuk aspek yang seterusnya dalam implikasi ini, ia merangkumi kepada kesedaran sejarah dalam kalangan rakyat. Dalam aspek ini, kita dapat tahu di mana pendidikan sejarah memainkan peranan yang besar yang membentuk kesedaran nasional melalui sama ada dalam bentuk filem, televisyen, novel dan blog sebagai secara umumnya media massa. Masyarakat kini semakin menghargai perjuangan tokoh seperti Mak Kilau atau Tok Janggut melalui pendekatan tersebut. Hal ini membina memori kolektif dan menanam semangat kebangsaan dalam kalangan generasi muda. Untuk aspek yang selanjutnya berkaitan polisi dan kenegaraan, naratif sejarah juga mempengaruhi dasar negara seperti dasar kebudayaan kebangsaan yang menjadikan budaya Melayu sebagai teras budaya nasional.
Kini, sejarah etnik dan tempatan turut diberi tempat dalam buku teks, muzium dan majlis rasmi. Ia membentukkan kesedaran bahawa Malaysia dibina atas kepelbagaian, tamadun dan warisan. Baiklah, itu sahaja bagi implikasi kepada pembentukan identiti nasional dalam masyarakat daripada pensejarahan Malaysia yang dibandingkan antara dengan Eurocentrik dan juga Malaysia sentrik. Kini kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita, di mana saya ingin simpulkan bagi perbincangan kita hari ini, di mana sebagai kesimpulannya pensejarahan sentrik Eropah menulis sejarah tanah Melayu daripada kaca mata penjajah, yang di mana menonjolkan kemajuan barat dan merendahkan masyarakat tempatan. Sebaliknya, pensejarahan sentrik Malaysia berusaha untuk mendekolonisasikan sejarah dan memulihkan suara rakyat, dan menegaskan bahawa sejarah negara ini terbentuk daripada pengalaman bangsanya sendiri. Baiklah, daripada perbincangan kita ini, kita dapat lihat perbandingan ini membuktikan bahawa sejarah itu bukan sahaja sekadar catatan masa lalu, tapi ia juga cerminan kuasa dan identiti. Maka, siapa yang menulis sejarah, dialah yang menentukan bagaimana sesuatu bangsa itu diingati. Baiklah, kesimpulannya, perbezaan antara penulisan sentrik Eropah dan sentrik Malaysia menunjukkan bahawa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi ia juga merupakan cerminan pandangan dan kuasa yang menulisnya. Penulisan kolonial sering mengangkat kehebatan barat, manakala penulisan tempatan berusaha mengembalikan suara, maruah dan jati diri bangsa Malaysia dalam sejarahnya sendiri. Oleh itu, penting bagi kita sebagai pelajar sejarah untuk melihat sejarah daripada pelbagai sudut agar pemahaman kita lebih seimbang dan berasaskan sumber tempatan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan kami bagi kursus SGHK 3193 Pensejarahan Malaysia. Sekian, terima kasih.